Hello, selamat sejahtera. Boleh saya bercakap dengan Tiwa? Ya, saya. Saya Ramya daripada syarikat Kunakis. Saya hubungi Encik berkaitan dengan borang permohonan jawatan promoter yang telah Encik hantar kepada kami. Kami telah menyempah permohonan Encik dan Tania kerana Encik telah terpilih untuk menghadiri sesi temuduga bagi jawatan promoter di syarikat kami. Betul ke? Bila tu? Sesi temuduga akan dijalankan pada tarikh 11 November 2025, masa 9 pagi hingga 2 petang dan lokasi di Bilik Mesyuarat Melati di Wangsada 5, 1. Maaf Encik, saya tahu Encik boleh hadir pada tarikh tersebut atau tidak? Ya, saya boleh datang pada tarikh itu. Baiklah, kalau begitu, Encik boleh membawa salinan resume terkini, sijil berkaitan dan dokumen yang penting yang kami telah emailkan kepada Encik pada hari temuduga itu. Baik, nanti kalau apa-apa, saya akan beritahu. Kami berharap dapat berjumpa dengan Encik pada hari tersebut. Selamat maju jaya. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa di sana. Hello, selamat sejahtera. Boleh saya bercakap dengan Nurul Nabila binti Mas Rizam? Ya, saya. Saya Ramya daripada syarikat Kunakis. Saya hubungi Cik berkaitan dengan borang permohonan jawatan promoter yang telah Cik hantar kepada kami. Kami telah menyempahkan permohonan Encik dan Tania kerana Encik telah terpilih untuk menghadiri sesi temuduga bagi jawatan promoter di syarikat kami. Ya ke? Alhamdulillah. Bila tu? Sesi temuduga akan diadakan pada tarikh 11 November 2025, masa 9 pagi hingga 2 petang dan lokasi di Bilik Mesyuarat Melati di Wangsada 5, 1. Maaf Cik, boleh saya tahu Encik boleh hadir pada tarikh tersebut atau tidak? Ya, saya boleh hadir pada tarikh tu. Baiklah, kalau begitu Encik boleh membawa salinan resume terkini, sijil berkaitan dan dokumen yang penting yang telah kami emailkan kepada Encik pada hari temuduga itu. Baik, nanti kalau apa-apa saya akan bagi tahu ya. Kami berharap dapat berjumpa dengan Encik pada hari tersebut. Selamat maju jaya. Baiklah, terima kasih. Nanti kita jumpa di sana. Okey, bye. Silakan masuk. Assalamualaikum Puan. Salam. Selamat pagi Puan. Saya Ina Zahira daripada Urus Setia bagi sesi temuduga pada hari ini. Dengan hormatnya saya ingin menjemput Puan bagi sesi temuduga jawatan promoter ini di Bilik Mesyuarat Melati pada jam 9 pagi hingga 2 petang. Saya ingin menjemput Puan untuk bergerak ke Bilik Mesyuarat Melati kerana sesi akan bermula sebentar lagi. Baiklah, terima kasih. Awak boleh pergi ke sana dulu. Sebentar lagi saya akan menyusul. Baik Puan. Masuk. Assalamualaikum Puan. Terima kasih kerana menjadi pilihan temuduga untuk sesi temuduga jawatan promoter pada hari ini. Untuk maklumat Puan, bilangan calon yang akan ditemuduga ialah 2 calon. Namun hanya 1 calon saja yang akan dipilih untuk mengisi jawatan tersebut. Setiap calon akan diperuntukkan masa lebih kurang 20 hingga 30 minit seorang. Ini adalah fail dokumen calon yang terlibat. Fail ini terdapat dokumen calon antaranya borang markah, borang permohonan, resume, surat iringan dan sijil calon. Bagi borang pemarkahan ini, Puan perlu memberikan markah berdasarkan kriteria yang diperlukan
dinilai dan dijumlah keseluruhan markah ditentukan oleh puan. Sekiranya ada masalah atau pertanyaan, puan boleh panggil saya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Hai, selamat datang puan. Puan boleh isi borang kat sini. Okey. Saya datang kat sini. Puan boleh duduk sebelah sana. Ya, saya. Sama. Hai Encik, Encik boleh datang kat sini. Dan boleh duduk di sebelah sana. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua calon. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana hadir ke sesi temu duga jawatan promoter bersama syarikat Kunakis Sedia Berhad pada hari ini. Saya Nur Amalia, urus setia yang bertugas pada hari ini. Sedikit makluman mengenai perjalanan sesi temu duga kita pada hari ini. Sesi temu duga akan dijalankan secara individu, seorang demi seorang. Setiap calon diperuntukkan lebih kurang 2 atau 30 minit dan sila pastikan telefon bimbit dalam keadaan silent sepanjang sesi berlangsung. Calon boleh menunggu makluman rasmi daripada pihak syarikat kami melalui telefon atau email. Kemudian temuduga ini akan diberikan seminggu selepas temuduga. Itu saja taklimat ringkas daripada saya. Terima kasih. Semoga berjaya. Masuk. Selamat sejahtera, Puan. Boleh saya duduk? Selamat sejahtera, silakan duduk. Terima kasih, Puan. Hai, selamat pagi. Nama saya Mazatu Syarinah dari Ketua Unit Pemasaran Syarikat Kunakis. Hari ini, saya merupakan panel temuduga untuk jawatan promoter kamu. Sebelum saya memulakan sesi temuduga ini, bolehkah awak memperkenalkan diri dan ceritakan pengalaman awak? Hai, nama saya Tiewa, berumur 20 tahun yang berstatus buja dan saya tinggal di TTDI Jaya, Shah Alam. Saya belajar politeknik dalam bidang pengajaran perniagaan. Saya tidak ada pengalaman sangat dalam promoter ini. Cuma saya nak cuba kerja ini dulu kalau sesuai dengan saya. Baik, mengapa awak berminat untuk bekerja sebagai promoter? Saya minat sebab promoter ini mudah, hanya berinteraksi di hadapan customer sahaja. Sebab saya seorang yang senang memahami kerja baharu. Apakah yang awak faham tentang tugas seorang promoter? Tugas promoter tunggu pelanggan datang dan terangkan kepada pelanggan tentang barang yang saya jual. Okey, adakah awak boleh bekerja lama dan berdiri sepanjang masa? Saya boleh, tapi mungkin cepat penat. Kalau berdiri lama sangat susah juga untuk saya. Bagaimanakah awak menarik minat pelanggan untuk membeli produk? Saya akan menunggu pelanggan datang. Dan sekiranya dia datang kepada saya bertanya tentang barang yang dijual, saya akan terangkan kepadanya. Bagaimanakah awak mengendalikan pelanggan yang sukar atau tidak berpuas hati? Kalau pelanggan marah, saya biarkan je. Kalau dia tak puas hati, saya tak boleh buat apa-apa. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi temuduga ini, adakah ada soalan untuk ditanya? Kalau saya pernah berdiri, boleh tak saya duduk sahaja dan biarkan pelanggan datang sendiri? Kerja promoter ini memang memerlukan awak berdiri untuk melayan pelanggan. Kalau awak rasa tak sesuai, mungkin jawatan ini kurang sesuai untuk awak. Okey, terima kasih Puan atas jawapan tadi. Ya. Sama-sama, saya mengucapkan terima kasih kerana dapat hadir untuk sesi temuduga pada hari ini. Makluman kepada awak, keputusan temuduga ini akan dikeluarkan dalam tempoh seminggu selepas sesi temuduga. Kami akan hubungi awak sekiranya awak terpilih. Masuk. Assalamualaikum. Boleh saya duduk? Silakan duduk. Hai, selamat pagi. Nama saya Mazatu Syarinah dari Ketua Unit Pemasaran Syarikat Kunakis. Hari ini, saya merupakan panel temuduga untuk jawatan promoter kamu. Sebelum saya memulakan sesi temuduga ini, bolehkah awak memperkenalkan diri dan ceritakan pengalaman awak? Hai, nama saya Nur Nabila binti Misizam. Saya berumur 28 tahun yang berstatus bujang dan saya tinggal di Taman Banti Baru, Selangor. Saya merupakan pelajar lepasan diploma pemasaran
dan saya juga pernah bekerja di Nesro Roadshow sebagai promoter selama 2 tahun. Di sana saya perlu bekerja dan menggunakan asas pemasaran, komunikasi serta pengurusan jualan bagi menarik pelanggan. Saya juga seorang yang mudah bergaul dan suka berkomunikasi dengan orang ramai. Baik, mengapa awak berminat untuk bekerja sebagai promoter? Saya berminat untuk bekerja sebagai promoter kerana ia selari dengan bidang pengajian saya yang menekankan pemasaran dan perkhidmatan pelanggan. Bagi saya, promoter adalah peluang yang baik untuk saya mengaplikasikan teori pemasaran yang saya belajar di Politeknik dalam situasi sebenar, iaitu berhadapan terus dengan pelanggan. Apakah yang awak faham tentang tugas seorang promoter? Seorang promoter bukan sahaja menjual produk tapi juga mewakili jenama kepada pelanggan. Tugasnya adalah memperkenalkan produk, memberi penerangan yang jelas, menarik minat pelanggan serta memastikan pelanggan berpuas hati. Okey, adakah awak boleh bekerja lama dan berdiri sepanjang masa? Ya, saya boleh. Semasa di Politeknik, saya biasa menyertai aktiviti program atau pemahiran yang memerlukan saya berdiri lama. Saya anggap itu sebagai cabaran kerja dan sebahagian daripada tanggungjawab promoter. Bagaimanakah awak menarik minat pelanggan untuk membeli produk? Pertama, saya akan senyum dan menyapu pelanggan dengan mesra. Kemudian, saya akan menerangkan kelebihan produk secara ringkas dan jelas. Mungkin dengan menunjukkan demo atau tawaran promosi. Jika pelanggan ragu-ragu, saya akan cuba memahami keperluan mereka dan mencadang produk yang sesuai. Bagaimanakah awak mengendalikan pelanggan yang sukar atau tidak berpuas hati? Saya akan kekal tenang dan mendengar rugutan pelanggan dengan penuh perhatian. Kemudian, saya akan cuba memahami masalah mereka dan memberi penyelesaian terbaik mengikut polisi syarikat. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi temu degil ini, makluman kepada awak, keputusan temu degil ini akan dikeluarkan dalam tempoh seminggu selepas sesi temu degil. Kami akan menghubungi awak sekiranya awak terpilih. Okey, terima kasih Puan. Hello, selamat sejahtera. Boleh saya bercakap dengan Nurul Nabila? Ya, saya. Saya Ramia daripada syarikat Gunakis. Ingin maklumkan bahawa Cik telah berjaya dalam sesi temu duga yang diadakan pada masa minggu lepas. Bagi jawatan promoter, tahniah diucapkan. Terima kasih Puan. Untuk langkah seterusnya, sebelum Encik memulakan kerja di syarikat kami sangat berpuas hati dengan prestasi Encik semasa temu duga. Dan pihak syarikat kami ingin menjemput Encik untuk menyertai puaskan kami. Baik, terima kasih Puan. Sebelum itu, Encik diminta hadir ke pejabat untuk sesi taklimat ringkas dan urusan dokumentasi pada 20 November 2025. Masa 9 pagi. Adakah anda boleh hadir? Ya, saya boleh. Baik, kalau begitu, Encik boleh membawa salinan resume terkini, sijil berkaitan dan dokumen yang penting yang telah kami emailkan kepada Encik pada hari temu duga itu. Okey, baiklah. Terima kasih. Sama-sama.